satu bisnes, nak buat perniagaannya, yang mana lagi Zul suka? Zul suka nak modal besar dulu ke nak modal kecil dulu? Okey, kalau kat sini you all nak modal mana dulu you all? Mana you all paling suka? Modal kecil sangat. Modal kecil je. Betul tepat. Modal ciput je Zul. Kami semua kat sini kan semua nak modal kecil je. Okey. Lepas tu kalau nak buat satu bisnes, nak mana yang lagi best, nak untung sikit ke nak untung banyak? Banyak. Okey, lagi satu, kalau nak buat satu bisnes, nak modal banyak kali ke nak modal sekali? Satu kali saja, Mak. Okey, modal sekali tak baik. Okey, kalau nak buat satu bisnes, nak kerja susah ke kerja senang? Kerja senang. Okey, terbaik. Okey, lagi satu, kalau nak buat satu bisnes senang. Tu Zul dah jawab tu. Zul dengar tu. Alhamdulillah, ya, terbaik Zul. Okey, lepas tu kalau nak buat satu bisnes, nak yang tak boleh diwarisi ke atau boleh diwarisi? Ya, terbaik, boleh diwarisi. Okey. Lagi satu, yang mana lagi best? You all, kita yang cari orang ke orang yang cari kita? Ya, terbaik, orang cari kita. Pasti. Macam Zul cari kita. Ya, betul. Nampak tak Zul? Zul nak cari Cik Nur, bukan Cik Nur pergi jumpa Zul. Nampak tu? Itu dalam basic platform MMC ni, orang yang cari kita. Okey. Lepas tu agak-agak dekat platform manakah yang tadi Fikri tanya tadi? Modal kecil, untung besar, kerja senang, boleh diwarisi, lagi orang cari kita, dekat mana you all? MMC the best. Yes, terbaik. Alhamdulillah. Ya Zul. Semua daripada soalan tadi Fikri bagi tahu tadi tu, semuanya ada dekat sini, dekat platform MMC ni Zul. Ya. Okey, lagi satu, ni soalan yang keramat yang kedua lah. Okey. Nak tanya, pasti Zul nak, pasti you all semua nak handphone jadi mesin cetak duit setiap hari pukul 8 pagi, bonus masuk. Nak ke nak sangat you all? Nak ke nak sangat Zul? Nak sangat. Nak sangat. Okey, terbaik. Okey. You all dan Zul pasti nak kan? Dalam masa 12 minggu boleh dapat 2 juta. Nak ke nak sangat? Zul nak ke nak sangat Zul? Jawab dua tu je Zul. Kita nak doakan Zul ni. Nak ke nak sangat? Amin. Pasti Zul. Okey. Pasti Zul dan pasti you all semua nak dalam masa 6 bulan boleh dapat buka kedai mas sendiri atas nama sendiri. Nak ke nak sangat you all? Nak ke nak sangat Zul? Sangat. Ya, alhamdulillah. Terbaik. Itulah dia Zul. Lagi satu Zul, yang sangat mudahnya tu Zul, macam mana ramai yang tiba-tiba kan, bukan tiba-tiba lah, ramai yang nak terbuka hati, nak terbuka minda. Sebab apa tahu? Sebab fikir tanya soalan tu je Zul. Kita tanya soalan, nak tak handphone jadi mesin cetak duit? Okey. Nak 2 juta dalam masa 12 bulan, nak buka kedai emas dalam masa 6 bulan. Kita tanya soalan tu je, dia orang pasti cakap nak. Bila dia orang nak, tu kita teruslah sejarum, kita teruslah share macam mana perjalanan ni platform MMC ni. Okey. Nak tanya Zul. Okey. Tadi Zul tak jawab kan. Nak tanya Zul, sebab kita dekat platform MMC kita ada 2 pilihan. Kita ada pasif, ada dengan aktif. Okey, Zul nak pilih yang mana? Pasif ke aktif? Nanti Fikri nak tanya yang lain juga nanti. Zul pilih yang mana Zul? Kalau pasif ni, yang bonus harian tu lah. Bonus harian setiap hari masuk. Walaupun Zul tak buat apa-apa pun, Zul pun sekarang ni tengah bekerja pun, okey, Zul buka sistem pun, duit pun akan masuk juga angkat dalam sistem tu hari-hari. Okey, itu satu, itu untuk pasif. Kalau aktif ni pula, macam kami semua lah kat sini ni, orang yang cari kita, kita register apa semua dan dapat macam-macam bonus lah. Itu adalah aktif. Okey, jadi Zul nak buat yang mana? Nak pilih yang mana? Pasif ke aktif?
Cuba jawab Zul. Mana? Pasif. Okey, Zul pilih pasif. Okey, Fikri nak tanya yang lain you all nak pilih yang mana? Nak pasif ke nak aktif? Dengar tak Zul? Dua orang kata apa? Dua orang nak dua-dua Zul. Bukan pasif je. Sebab apa? Bila apa? Pasif tu. Betul tu. Nampak tu Zul. Orang tamak selalu untung. Kita kat sini kita tamak untung. Kan? Kat sini yang pasif tu apa? Pasif tu memang akan sentiasa dapat je. Jadi pasif tu kita tak risau sangat. Okey. Yang paling bestnya tu aktif tu. Yang apa aktif tu sangat mudah je. Kalau nak orang cakap kita Zul follow je. Follow Cik Noh rapat-rapat. Apa yang Cik Noh nak curahkan, apa yang Cik Noh bagi ilmu apa semua tu, Zul ambil lah ilmu dia Cik Noh tu. Cik Noh tu dah banyak dah ilmu dia tu. Kena ambil aura dermawan hartawan jutawan tu daripada Cik Noh tu kena ambil. Dan bukan Cik Noh saja, daripada kami semua kat sini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Bila Zul boleh datang bila-bila masa. Ya. Kena follow Cik Noh tu rapat-rapat tau Zul. Banyak ilmu tu. Follow kita semua sekali. Follow kita semua sekali. InsyaAllah banyak solusinya Zul akan dapat. Macam tu ya.